Ini kalau makeup ni Aslah, crack. Itu jealous tu. Yelah itu Aina, oi. Ngantuk lah bang, makan ubat darah tinggi pagi tadi. Aina, anak tudungmu jatuh dah tudung tu. Ngumpat dekat dalam geruk. Aina suka. Apa cerita muka kau? Monyok je muka Aslah. Allah. Ready barang-barang hantaran nak kahwin. Dah ada calon lah. Sudah ada calon. Alah dulu. Kenapa Aki dan Inek tak nak datang? Ini Aki kamu ni duduk sabar tu tak kerti nak balik sini. Ada perempuan lain tu, Nek. Kau jangan macam-macam dengan aku. Sah ada perempuan lain. Aslah. Saya sangat, Nek. Cu kena kahwin cu. Takut nenek dengan atuk ni pergi underground awal. Nanti tak sempat nak nampak cu kahwin. Atuk nenek bila nak kahwin balik? Bukan dah cerai hari tu? Kita orang dalam biar video call. Ya, Nenek tahu. masih merajuk lagi dengan Aki kamu ni. Nenek kamu ni jual mahal sangat. Susah nak pujuk. Susah. Nenek tu perempuan satu. Cepat sangat. Touching. Aslah. Kalau nenek tengok muka kamu kan Aslah, macam muka nenek muda-muda dulu lah Aslah. Nenek dulu lawa macam kamu lah Aslah. Jangan lupa pakai sunscreen ya Aslah, muda-muda. Iya. Sekarang dah tua cu. Menyesal tak pakai sunscreen awal-awal dulu. Dah naik kereput dah muka ni. Ini kalau makeup ni Aslah, crack. Itu, Nek. Kalau make up bukan smile line dia crack. Satu muka lah macam jalan tar. Macam nenek muda-muda dulu. Nenek muda-muda dulu suka crack bahagian semalam. Kena-kena lagi dekat Havoc Food Festival dulu no. Ingat. Ada gigi terkeluar. Aduh. Aslah kita orang kacau ke ni? Asal konten kau dah post kan tadi aku nampak. Ya. Aina sumpah tak nampak macam filter. Sumpah. Kan macam real. Macam real aku takut. Asal cuba kau guna Aslah. Apa nama filter ni weh? Kau tekan je filter tu, kau tekan yang kita orang guna. Tekan atas. Tapi weh aku nampak macam masih bergetah weh. Aku nampak macam nenek tua yang memang tak suka kat cucu dia, kau tahu tak? Balik dah. Ya, Aku masih nenek yang macam pukul berapa ni balik? Mak engkau tak ajar ke? Datin-datin tu yang nenek-nenek yang datin-datin. Yang Aku rasa macam tak rugilah siapa kahwin dengan aku kalau macam ni lah tua nanti. kan. Ini cucu ini mesti nenek-nenek yang selalu pergi botox. Rasa lighting aku lah yang buatkan aku nampak tua. Kalau bukan sebab lighting ni. Weh, Aina kau macam Mr. Bean. Aina macam Mr. Bean weh. Aina ni muka dia macam nenek-nenek yang jenis backup cucu kalau cucu buat salah. Biarlah dia budak lagi. Yang apa tu, Daus pula macam muka atuk yang tak kahwin langsung. Dia atuk yang version tua. Atuk hot kan, do the hot. Tak, dia tak kahwin langsung.
Tapi yang banyak duit tu cucu rapat dengan dia sebab dia banyak duit. Alas rambut lah itu. Kejap lah korang. Aslah macam nenda yang garang diorang cakap. Ya doh yang orang takut nak bagi tahu nenek tak nak pergi sekolah tu. Tapi kan muka aku macam mak aku lah weh. Mak aku muka tu sikit. Semalam mak kau ada masuk live aku. Ayah ke? Adakah dia perkenalkan diri saya Mak Aslah? Ya, dia bilang kan Ya ke? ya dia bilang selamat malam dia bilang selamat malam. Salam dari Mama Aslah. Itu sumpah. Comel dia. Sumpah macam tu. Diorang yang notice, aku tak baca betul. Sekejap lah, bibir aku nampak pucat sangat lah. Bagi aku touch up sikit. Tegang sangat tu. Tak baik. Macam mana nak kurangkan tegang benar? Barulah pinky-pinky. Allahu Akbar, nak buka lampu ni sakit pinggang. Ini nak bagi tahu. Apa dia? Adalah orang ngorat baru-baru ni. Teka bila ni tu? Ada dah 2 hari lepas orang ngorat ni. Allah. Adalah Allah Akbar. Time tu pergi pergi mana cucu bawa? Pergi beli brandy. Lepas tu adalah orang ngorat kasih handbag. Nenek baru nak unboxing. Unboxing kita nampak juga hadiah dia. Ya. Bapak. Biasa. Menunjuklah cepat. Cepatlah ni menunjuklah nak pergi ambil cucu ni. Sabarlah nak oi. Itu hari semalam dia nampak aku, itu jiran senah tu nampak aku bawa handbag ni, dia tuduhnya aku jadi GRO. Hai. Apa ke pasal dia cakap kau jadi GRO? Beg mahal-mahal aku pegang. Dia menuduh. Biasanya dia tu itu jealous tu. Yelah itu enak oi. Memang nenek-nenek perak aku kata. Siapanya ni? Buka le bagnya pun. Tak boleh nak nampak baca komen. Mana kau punya kacamata? Tambah. Allahu Akbar. Weh, elok kacamata bang. Iya dah. Nampak dah lah. Berapa? Abang Ausnya berapa umur kamu sekarang? Itu berapa? 78. 78. Oh. Muda aku lagi lah. Aku 73. Muda. Muka tua Kurang botox. Begini je muka ini waktu muda-muda lupa streka. Aku baca di surat khabar. Muka keduk tak pakai sunscreen. Itulah cakap. Mau nak pakai sunscreen mau beli Alia whitening. Kamu ni mengikutkan sangat Gen Z nak pakai sunscreen. Orang dulu pakai sepeda. Batuk mukamu macam spender. Batuk mukamu ada bau. Orang dulu ada sunscreen tu pakai sepeda je sapu cuci muka. Oi. Kamu terlalu ikutkan sangat Gen Z buat habis duit je. Sunscreen. Apa sunscreen? Aina. Mu nak tidur, mu end live. Malu kita dok cucu-cucu tengok dalam. Ngantuk lah bang, makan ubat darah tinggi bagi tadi.
Aku sunyi lah sekarang ni Aslah. Sejak menyinggol sunyi. Engkau tu Aslah bila nak berkahwin sekali lagi? Aku bukan apalah. Kalau aku kahwin lagi sekali, udah kali keempat dah kahwin. Boy, banyak. Bukan main laku dulu muda-muda. Iyalah, macam mana nak kahwin dah umur 73 monopos ada jawab dia. Bukan nak kata apalah umur 73 ni kan. Takut selak-selak tak jumpa. Bisilu Peter tak lah. Aina, kenapa Aina? Pernah dapat pengalaman tu? Selak-selak tak jumpa. Susah nak mencari mana dah ni. Mana filter aku? Muka aku dengan filter je tak ada beza. Sakit otak lah aku ni bergaul dengan kamu ni. Aduh. Pertama naiklah darah tinggi aku ni. Boleh. Aslah boleh je jumpa. Guna flashlight. Keren filter aku ni. Tambah kedut last month night Aina. Bukan apa. Zana dah maju ni. Ring light ada. Berbual sekejap lah ya. Aku nak pergi ngambil ubat darah tinggi sekejap. Iya. Wah adalah. Aslah. Apa? Laki pertamamu Harry. Siapa? Harry. Laki pertama? Bukan. Jadi siapa pertama? Aduh lah dulu tu. Yang pertama dulu. Harry yang keberapa ni? Ada lagi satu. Mencakap tadi mu kahwin 4. Asal tak nak jemput kita orang. Kamu sibuk. Dulu menonggeng sana sini. Ya tak iya. Bila aku jemput kamu tak nak datang. Aina, anak tudungmu jatuh dah tu luntur. Sumpah ni outfit nenek-nenek. Udah macam cool fever kat atas tu. Tutup dahi terus. Ini muda-muda dulu aku pakai ni berlalu wah. Macam nenek aku buat tu. Kamu berbuat apa tadi? Tak ada. Ni kita nak nampak tu hadiah. Ada lelaki bagimu hadiah. Mana dia? Handbag. Handbag. Bukan apalah. Aku ni bukanlah nak menunjuk. Takut orang kata-kata kat set aku. Nanti dia orang mengumpat dekat dalam geruk. Aina sumpah. Benci tengok muka kau. Aku nak ni lah. Tak ada apa lah. Kamu buat. Aina sumpah original. Muka tu sumpah original. Biar ada orang kata kita macam tengah borak kat rumah orang tua. Sumpah original tu Aina. Sumpah kau cakap muka kau macam nenek betul. Macam melekat dengan dia. Rumah kebajikan dia.
kita ni dah macam nenek-nenek yang dah hantar kat rumah kebajikan lah. Nenek terabai. Aku sumpah pernah jumpa muka ni kat rumah orang tua. Masa tu aku pergi rumah orang tua. Is that me? Nenek apa? Tak ada ke yang handsome nak masuk satu lagi? Itulah. Aku ni biarpun dah berumur tapi teringin juga nak bercinta. Kamu cari yang handsome ke? Apa? Aina, apa jadimu dengannya? Aime. Yang mana tu? Aime. Ya. Bila aku buat macam ni dia keluar yang tu. Dulu masa muda-muda. Oh. Itu semua hanyalah kerja. Dengar cerita kena Ampolo, betul ke? Jawab Laina, Melody tanya tu. Tertidur pula. Aslah, aku nak tanya ni kalau aku tinggal korang berdua satu frame boleh? Apa cerita udah di follow back belum? Ada ke aku tak tahu menahu pula? Itu dulu. Waktu muda-muda dulu kena Ampolo. Kamu tu oi. Aku jenis tak mengambil berat. Tua ni tak follow back ke? Ada orang telefon lah. Apa khabarnya dengan Mal? Dengar-dengar dia ni kencing manis. Itu Mal tu. Aku dah ubah dah dulu waktu muda-muda jaga gula. Tak nak dengar cakap aku. Udah bosan ni. Hampir-hampir kena potong kaki ni. Dengar-dengar cerita itu cucu dia kata. Minta bantuan. Udah nak kena potong. Terkejut Oden dengar khabar tu. Kawan lama Oden dulu. Penuh kaki dia. Tiba-tiba hampir. Iya, macam mana tak kencing manis. Zaman Mal masa muda-muda dulu suka makan waffle. Ada tahu ke mana nak dapat bantuan kerusi roda? Kamu cuba try apply. Buat video. Hashtag bantuan kursi roda no. Jangan lupa. Dia menghantar kerusi roda tu handsome ke? Itu aku tak pastilah sebab aku dah apply tak dapat. Nak pula tu. Duk lagi lah kaki ni. Lutut kau bagus lagi Asla. Inilah dulu kerap minum susu muda-muda dulu. Ini cucu aku ada sarankan minum susu Enlin. Udah kamu beli? Aku belum dapat duit bantuan. Ya, bila nak masuk duit bantuan warga emas tu? Lama benar. Engkau lah tu kawan dengan ketua kampung. Tak kau minta tau. Tolong kawan-kawan kau ni. Asla dengan mata je nampak macam nenek siap. Udah tak lama kawan kau tu. Yo.
Dah ada kabel dengan ketua kampung tu. Itulah Us. Kau tak dengar ke Us? Dengar. Masa aku serabut kawan, lempes aku habis. Monyok je muka Aslah. Sebab aku nampak Tanjiro cuba-cuba curi daging. Tanjiro bukan main dekat-dekat Western. Tapi dia punya sini kau. Cucu aku punya kucing. Aku yang jaga. Makan kat sini je kau ni. Pergi mana kau tu Naoi malam-malam ni? Nampak roh ke? Aku mencari dompet. Nak pergi mana malam-malam gini Naoi? Bahaya yo. Nak beli rokok. Mau masih rokok. Masih belakang rumah tu bila suami tidur kita merokok. Apa ke namanya tu? Menyediakan makanan kucing pula. Tua-tua ni cucu tak ada. Allahu Akbar, nak duduk pinggang sakit betul lah. Apa kenapa ni ubat ni? Banyak mu makan ubat sehari. Ada orang komen ni kan nak makan sirih. Nenek. Kejap je. Tu aku punya kucing ni kebulu. Nenek Aslah tengah menjahit. Tengah menjahit ke dia bertanya? Bukan. Aku ni kan ringin benar nak naik motor. Dah tua baru teringin. Muda-muda tu buat apa yuk? Amboi, Daus dia menunjuk peti ais, Daus. Iya, nah. Ni ada perempuan cik aku. Apa ke namanya? Sutiati nama dia. Dia nak ajak sedap-sedap. Oh, kau gapo perempuan? Boleh lah tu, kau pun sunyi. Apa ambil aja. Pening perempuan sekarang. Pergi kedai ya. Pergi mana lah tu? Aku nak pergi kedai dah teringin nak minum Red Bull. Aku ni bukan apa teringin. Dulu kecil-kecil tak dapat beli Red Bull. Allah. Daus. Engkau nanti kalau singgah supermarket, engkau belikan dekat aku. Engkau belikan dekat aku ni kismis. Kismis minda. Udah tua-tua pelipu. Pakai minyak wangi sekejap aja. Aina. Memang macam nenek betul lah hai. Ena, apa cerita kamu punya wasiat dulu tu? Yang mana Wasiat tanah belakang rumah kamu tu.
Ceritanya aku dah jual. Jual kat siapa? Bakpo Jual tu. Aku jual dekat Aiman. Buat apa jual? Itu kena Ampolo. Udah dikikihnya kereta kamu. Ditiganya kamu. Itu aku dah kobar. Weh, jangan bagi muka. Getak sangat tu Aina. Parkinson kamu. Dah banyak penyakit. Darah tinggi kecil manis Parkinson dah tak lama. Mulut kau ni Asla memang tak kerti nak jaga Sebab apa? Ini dompet aku. Kau tahu dulu Asla, Apa? ada ex aku bagi aku trompet. Ini kalau aku tiup ni, dia datang. Bukan udah patah hari tu kamu buat? Trompet. Trompet mana satu? Aku dah tak nak berkawan dengan kamu lah Asla. Aku nak balik kampung lah. Aku tak adalah. Cakap betul-betul. Berangin dia kamu bercakap. Sepet mata nenek tak pakai, nenek pakai tu kantor. Nanti kau nak masuk rumah-rumah orang tua kat mana? Aku nak join. Itulah ni Yok. Aku pun menunggu kamu hari tu. Aku nanya kamu tak jawab. Aku memilih Asla. Aku bukan apa. Aku nak cari yang tukang cebok aku handsome. Hamu sampai ke tukang cebok kau. Ya, Ya hello lah sikit kalau ya pun. Ada tukang cebok ya? Habis tu. Siapa yang nak menolongnya kalau dah tak nak lakat nanti Yok? Aku dah. Sesama sendiri. Allahu Akbar. Atuk busy berbenar. Itu skandal dah marah-marah kenapa tak angkat telefon. Nak visi katanya. Si Atuk sibuk benar dengan telefonnya. Siang telefon, malam telefon. tak ni aku cakap tadi ada perempuan chat aku nak ajak sedap-sedap. Kau layankan je. Kau buat bertaubat lah Daus. Iyalah, lama. Atau ke kubur kata mari dah ni. Lama tak rasa Cik Aina oi. Nak jumpa. Kubur dah memanggil. Masih lagi tak bertaubatnya. Yang lelaki ada tak? Yang PM sedap-sedap. Iyalah. Lelaki kalau tua tak mono. Perempuan dah tua mono pos. Apa kamu cakap ni? Daud. Belum lagi. Aku ni walaupun 73 muka begini masih bergetar tau. Iyalah Slow, kau tu dari dulu lagi kegilaan. Ini pun tergilakan kau. Tapi itulah Aina oi. Getah kendu. Apa kamu kata gitu? Mulut kau ni memang bad attitude. Bad boy. Naughty. Ui.
Aku ingin naik kuda. Udah jadi cowboy.